Dia mohon untuk mencari Puteri Gambus, Ayahanda. Biar Tuan Tuku Kamal. Bila saja mendengar nak mencari Puteri Gambus, Tengku dah hilang anak dia. Tengku Kamal agama Ananda. Tidak. Bonda tak izinkan. Ananda masih lagi belum sihat. Bonda khawatir. Bonda akan kehilangan Ananda pula. Bonda, jika Ananda tidak pergi mencari puteri, Ananda akan keling. Dan akhirnya akan meninggalkan Ayahanda dan Bonda buat selama-lamanya. Adakah itu yang Bonda mahu? Ananda, jangan berkata sedemikian, Ananda. Sedih rasanya hati Bonda. Kalaulah puteri itu dapat menyelamatkan nyawa Ananda, Bonda rela. Baiklah, Ananda. Berangkatlah Ananda dan Kadam dengan segera. Mohon Ananda, Ayahanda, Bonda. Silakan, Tuan.